Wah, masak apa hari ni? Sedap tengok maklum orang kan. Jom kita buat nasi goreng daging korban. Macam biasa, resepi Pak Long dah sediakan dekat bahagian caption. Resepi yang simple dan sangat ringkas. Rahsia nasi goreng yang sedap sebenarnya guna barang yang dah ada je. Pakai nasi sejuk semalam tu habis sayur yang cepat rosak. Lauk-lauk yang tak habis semalam cuci-cuci, insya-Allah mesti sedap nasi goreng tu. Orang utara kata habis buang senang, tak mau membazir. Nak hidup simple, masak pun kena simple gang. Makanan apa pun perasa dengan garam pun dah cukup sebenarnya. Ini duk bubuh macam-macam, padahal nasi goreng je. Nak sedap terang mana lagi. Yang penting makanan kita mestilah yang halal, yang segar dan bersih. InsyaAllah Allah bagi sedap tu. Korang nak rasa?